So yang ni kita ada TTS 150 Classic. Yang ni antara model terbaru juga, sama dengan W motor tadi, 150 juga. So harga body dia 6,888. Dekat sini macam biasa, single cylinder 4 stroke liquid cooled. Displacement cc yang sebenarnya 150. Okay, dia punya torque dia dalam 7.8. Dia punya ni torque dia 11.5 Nm torque. Lepas tu 5 speed, ikutkan ketinggian 840, 11 liter tank Okay, untuk berat dia dan 130 kg. Lepas tu untuk bahagian depan 110 tayar dia dan belakang 120. Okay, full LED headlight depan belakang semua dia LED. Dan kat sini kita tengok depan belakang dia ada LED, TFT meter. Ni boleh katakan LCD meter lagi lah, bukan TFT. Okay, normal keyless dia bukan pakai keyless, dia pakai kunci saja. Anti slip seat. Lagi storage pocket dia ada juga, ada tempat crash bar dan juga dengan scambler style muffler. So dekat sini inilah rupa dia. Macam siapa yang minat pada PJ1 ataupun style yang macam off-road roadster macam tu, korang boleh terfikir untuk ambil KTNS 150 ni. Okay, harga pemilih untuk simple-simple untuk korang nak bawa cakap heavy sikit lah pun lagi okey dah. Nampak dia tambah dengan slider. Okay, dia punya CI pun agak tinggi. Okay, untuk korang satu hari saja untuk korang buat off-road pun boleh, tak ada masalah. Okay, tayar pun dah atas sekali dengan off-road dah. Lepas tu atas sekali kan ada dua color. Yang ni kalau ikutkan color yang ada di tengah ni, kalau ikutkan dark gold. Ni warna dark gold. Ni warna dark gold dia. Yang ni mempadu. Okey, dark gold ni bukan setakat yang ni saja berlainan, bahagian rim saja yang berlainan. Okey, tapi dia punya seat dia masih sama lagi lah dengan brown dia. So yang ni untuk warna hitam lah. Untuk warna hitam simple ya. Okay, untuk korang yang bergemar kepada color yang simple, color yang sporty, korang boleh ambil yang ni. Okay, so yang ni datang dengan 3 color KTNS 150 Classic 150cc. Memang berbaloi guys.